Pengenalan. Pada zaman moden ini, teknologi berkembang dengan sangat pantas dan memberi kesan besar kepada kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang semakin canggih ialah robot. Robot dicipta untuk membantu manusia melakukan pelbagai tugas dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Dalam era digital, penggunaan robot semakin meluas dalam bidang pendidikan, perubatan, industri, pertanian dan juga kehidupan harian. Kehadiran robot bukan sahaja memudahkan pekerjaan manusia, malah membantu meningkatkan produktiviti dan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, kuasa robot dalam era digital merupakan satu tajuk yang sangat penting untuk difahami oleh masyarakat pada masa kini. Maksud robot. Robot ialah mesin atau teknologi yang direka untuk menjalankan tugas tertentu secara automatik dengan bantuan sistem komputer, kecerdasan buatan dan teknologi moden. Robot boleh bergerak, berfikir secara asas dan melakukan pekerja yang diasaskan oleh manusia. Memudahkan kerja manusia. Robot dapat membantu manusia melakukan kerja berat dan berbahaya seperti di kilang, tapak pembinaan dan kawasan bencana. Dengan adanya robot, kerja menjadi lebih cepat dan selamat. Menjimatkan masa. Robot boleh melakukan sesuatu tugas dalam masa yang singkat tanpa mudah penat. Hal ini membantu meningkatkan kecekapan kerja dalam pelbagai bidang. Membantu dalam bidang perubatan. Dalam dunia perubatan, robot digunakan untuk membantu doktor menjalankan pembedahan dengan lebih tepat. Robot juga membantu menjaga pesakit di hospital. Meningkatkan teknologi negara. Penggunaan robot menunjukkan sesebuah negara maju dalam bidang sains dan teknologi. Negara yang menggunakan teknologi robotik dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Membantu dalam pendidikan. Robot digunakan sebagai alat pembelajaran moden di sekolah dan universiti. Pelajar dapat belajar teknologi dan pengaturcaraan dengan lebih menarik. Memudahkan urusan harian manusia. Robot membantu manusia melakukan pelbagai tugas dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya, robot digunakan di rumah untuk membersihkan lantai, membantu memasak dan menjaga keselamatan rumah. Kehadiran robot menjadikan kehidupan manusia lebih selesa dan teratur. Menjimatkan masa dan tenaga. Robot mampu melakukan kerja dalam tempoh yang singkat tanpa merasa penat. Dalam sektor industri, robot dapat menghasilkan produk dengan lebih pantas berbanding manusia. Hal ini membantu menjimatkan masa serta tenaga pekerja. Mengurangkan risiko kemalangan. Robot digunakan untuk melakukan kerja berbahaya seperti memadamkan kebakaran, menyelamatkan masa bencana dan mengendalikan bahan kimia beracun. Dengan adanya robot, nyawa manusia dapat dilindungi daripada risiko kecederaan dan kemalangan. Meningkatkan produktiviti industri. Penggunaan robot dalam kilang dapat meningkatkan jumlah pengeluaran produk kerana robot boleh bekerja tanpa henti. Ini membantu syarikat menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan memenuhi permintaan pengguna dengan cepat. Membantu dalam misi angkasa dan penyelidikan. Robot digunakan untuk meneroka angkasa lepas dan kawasan yang sukar dimasuki manusia. Robot membantu saintis perjalanan, kajian serta memperolehkan maklumat penting demi kemajuan ilmu pengetahuan. Mengurangkan peluang pekerjaan. Penggunaan robot yang semakin meluas menyebabkan sesetengah pekerjaan manusia diganti oleh mesin. Hal ini boleh meningkatkan kadar pengangguran terutamanya dalam sektor industri dan perkilangan. Kos penggunaan yang tinggi. Pembuatan dan penyelenggaraan robot memerlukan kos yang sangat mahal. Tidak semua syarikat atau individu mampu menggunakannya. Teknologi robotik kerana memerlukan peralatan yang canggih. Risiko kerosakan teknologi. Robot juga boleh mengalami kerosakan sistem atau masalah teknikal. Jika berlaku gangguan, kerja harian mungkin tergendala dan boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat atau pengguna. Cabaran era robotik. Walaupun robot membawa banyak manfaat, masyarakat perlu bijak menggunakannya. Manusia perlu mempunyai ilmu teknologi supaya tidak ketinggalan dalam era digital. Selain itu, penggunaan robot juga perlu dikawal agar tidak disalahgunakan. Kesimpulannya, robot memainkan peranan yang sangat penting dalam era digital masa kini. Teknologi robotik
membantu memudahkan kehidupan manusia dan meningkatkan kemajuan dunia. Walaupun terdapat beberapa kesan negatif, pengurusan robot secara bijak mampu membawa banyak manfaat kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, kita perlulah bersedia menghadapi perkembangan teknologi supaya dapat memanfaatkan kuasa robot demi masa depan yang lebih baik.